Malaysia ni, kalau Perdana Menteri sokong Gaza, bukan hal yang aneh. Kalau anehnya Perdana Menteri tak menyokong Gaza. Kita dapat satu Perdana Menteri Islam, mewakili satu negara 63% Islam. Kemudian dia tidak bersifat menyokong Gaza. Barulah aneh. Tapi sekarang jadi masalah sebab kerana Perdana Menteri menyokong sumut, maka dianggap sebagai projek Perdana Menteri, maka orang yang menentang Perdana Menteri kena menentang sumut sekali. Sebab takut sangat Perdana Menteri ni menjadi popular kerana sumut. Ni, come on lah yang jaga war room. Aku setujulah dengan pandangan daripada Bro Zainal kita ni, kan? Sebab itulah kenyataan dia. Semua perkara nak dipolitikkan. Semua perkara nak jadikan isu. Perkara yang sepatutnya kita sama-sama menyokong pun dijadikannya politik. Aku setuju sangat. Sebab apa tau? Sebab Bro Zainal ni, dia bukan penyokong tega kerajaan. Semua orang tahu dia bercakap general, dia bercakap untuk semua, untuk kebaikan semua. Sebab tu aku menyokong. Tepat sangat tu. Kan, terbaiklah Bro Zainal. Kan? Bila orang berjuang atas Islam, kerajaan Madani menyokong perjuangan untuk rakyat Islam. Dia nak politik kan? Kalau tak buat, dia dituduh pula bersekongkol dengan Isra. Kan? Jadi sebenarnya aku pun tak tahu sebenarnya mereka ni agaknya bagi aku seolah-olah macam tak ada modal. Kan? Tak ada isu yang boleh nak burukkan kerajaan, nak burukkan Perdana Menteri. Kerana kerisauan mereka, Perdana Menteri ni perform. Sebab kalau tak perform, tak adalah serangan bertubi-tubi. Sampai benda yang tak sepatutnya dipolitikkan juga. Kan? Ini membuktikan bahawa Datuk Seri Onn Ibrahim ini seorang Perdana Menteri yang terbaik untuk Malaysia, yang hebat. Bukan hanya menjaga rakyat Malaysia dengan baik, malah penduduk Islam satu dunia. Tak kurang juga beliau menjaga keamanan untuk negara-negara yang bukan Islam. Ini terbukti. Jadi sahabat-sahabat semua, rakyat Malaysia semua sedarlah bahawa kita memiliki seorang Perdana Menteri yang terbaik dan dihormati oleh seluruh pemimpin, baik pemimpin Islam maupun pemimpin bukan Islam. Jadi percaya dan yakinlah dengan kerajaan perpaduan. Terus bersama beliau untuk terus mempertahankan bukan hanya Malaysia punya keamanan, malah dunia. Assalamualaikum semua.